Kampung di fajar hari, mentari bersinar menari-nari. Pulang saudara balik saudari, kampung dusun apa kau menanti? Dalam gembira riangnya hati, kita bersatu dalam temasya, merayakan Aidilfitri, hari raya kita PCRC di Dusun Apakau kali ini kami sejiwa, sehati sejiwa, dan jangan cakap kami tak mesti happy, mesti ada sejam kita bersedang dengan gembira. masak rendang Okey, ketupat. baiklah kawan-kawan. Ini adalah hari kita yang kedua officially-nya di Dusun Apakau sempena dengan event Payung Camp Regional Camp Meet untuk bahagian Central Region di Dusun Apakau lah, mana lagi kan. Okey, kita akan tengok kemeriahan orang kampung Dusun Apakau berrewang, bergotong royong menyediakan makan malam ni. Dengar katanya ada rendang, ada ketupat, ada lemang yang akan menggunakan cara tradisional lah, iaitu membakar dengan dan memasak dengan kayu api. Okey, macam mana kemeriahan tu? Kita tengok konten Kak Shima kali ini sampai habis ya. Okey, jom. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Balas pula. Pusing balik. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, pegang lutut. Pusing sikit je. Macam tu, jangan pergi ke sana. Okey. Empat, lima, enam, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, last kali stretching. Kakang sikit. Okey, kita angkat tangan macam ni. Okey, macam ni je. Yes. Bagi pinggang kita bergerak je. Okey. Okey, lepas tu angkat macam ni pula. Berjalan. Pusing. Okey, wah, joget lambat. Para dengan si dia. Okey, tangan. Sini. Okey. Sini. Okey, cepat dan terakhir. Semua suara. Okey, macam ni pula. Okey, tangan. Siap. Okey, ni pula. Macam ni pula. Okey, dah pula. Kan, betul. Oh, nampak? Buka payung. Ada comel kamu, suah pantai Hawaii. Ini chef kita. Sekali dengan Mok ayah kita memanglah masak untuk anak-anak. Alhamdulillah. Alah. Setiap orang kena ada secret ya. ABC baca. ABC. Macam ni lah kan. Tak boleh buat. Tak boleh. Daun pisang tau. Kita dah tak guna spine. Okey. Ambil daun pisang. Okey. Apa sebenarnya? Ikut air. Oh, sedap. Lepas 3
minit kita kira siapa Okey, semua orang tengok kamera lambai. setuju. Okey, baris pergi. Cepat. Okey. Yang beratur, bukan yang pisang, yang kawan duduk di depan, buang air dalam ya. Okey, hari ni aktiviti kita merewang. Menu utama kita rendang ayam pencen, tapi pencen dia pencen cikgu, cerdik sikit. Lepas tu ibu-ibu tu tengah potong-potong bawang macam tu je lah. Dekat belakang dia orang tengah hangatkan api untuk rebus ketupat. Ketupat jom. Adik beratur. Tenang, beratur. Nampak tak ketupatnya? Kita tak rebus guna dapur. Kita guna kayu api. Lagi sedap. Tunggu ya, malam ni kita makan sama-sama. Bang. Mana ibu ayah yang tengah free tu? Okey Zul, katanya kayu api ni untuk apa Zul? Kayu api ni diorang kata guna kalau nak buat arang. Jadi nanti arang kita boleh jual. Lepas tu kita boleh dapat dana untuk kita punya kemik. Okey. Salah eh? Ada dana untuk beli campsite apa kau? Setelah dengar kata-kata merapu tu saya tak percaya. Jadi untuk apa api ni? Katanya untuk bakar apa tadi? Untuk rebus? Kita nak hidup api ni untuk buat rendang. Rendang. Okey, kita makan dengan ketupat nanti. Ya, kita guna cara tradisional Tradisional sambil tolong-menolong, bantu-membantu. Mengeratkan silaturahim sama kampus. Baik semua. Okey, apa lagi saya nak ambil? Okey. Dia kalau pakai kamera on point Kita nak masak pulut kuning. So Jadi kita pakai daun pisang untuk kita nak buat jualan lah. Ini agak kerja eh. Okey, masuk ni. Kicauan burung di fajar hari, mentari bersinar menari-nari. Pulang saudara balik saudari, kampung dusun apa kau menanti? Dalam gembira riangnya hati, kita bersatu dalam Apakah warna darah manusia? Assalamualaikum. Okey, jadi pada hari yang kita yang kedua ni apa perasaan Apak tengok suasana macam kampung ni Apak? Apak rasa seronok sangatlah pasal suasana ni macam suasana dalam keadaan kampung. Macam mana Nyambut raya kita lah. Tengok ramai kanak-kanak ramai. Orang pun bagi kita semua bagus. Alhamdulillah. Cuma cuaca lah kurang menyenangkan ni. Kita doakanlah cuaca eloklah hari ni dengan esok ya. Sampai akhir program kita lah. Okey, soalan seterusnya. Okey, terima kasih Apak. Sama-sama insyaAllah. Okey. Kicauan burung di fajar hari, mentari bersinar menari-nari. Pulang saudara balik saudari, kampung dusun apa kau menanti? dalam gembira riangnya hati. Kita masak goreng soun dengan kacang. Untuk apa? Soto. Untuk soto.
Daripada mana Kang dengan Momo? Daripada sungai. Sungai. Sungai sana. Sana pun ada. Sungai sana. Oh, Tadi sana pun mandi, ada. Dia Pusing? pusing sana. Oh, ya ke? Lepas show naik balik. Naik balik. Okey, boleh. Alright. Oh, sampai. Jumpa Haji. Jumpa masuk. Dari Batam Juntai. Batam Berjuntai. Ada apa? Ada pergi nikah ke sunat ke Haji? Dekat lah, dekat Batam Juntai dengan Batang Kaki dia dekat je. Dekat aje. Oh, tak ada majlis sunat ke? Tadi baru lepas katan dengan budak tadi. Okay, kawan-kawan, kita ke lokasi sekumpulan orang kampung yang tengah mencari buluh. Mereka nak buat panjut dengan nak buat kerusi katanya. Okey, jom. Assalamualaikum. Lepak sini. Tu dia. Ya, nak cari dia orang. Tok Mudin dah sampai. Ya, ni orang kampung dekat masuk hutan pula. Dah bawa rumah. Budak-budak nak sunat sampai dah tu. Ada. Kat buluh nak sunat ni aduh. Makin tak apa? Okay. Yang berdarah-darah tadi tunjuk. Yang berdarah-darah tadi tunjuk. Yang berdarah-darah. Nampak tu orang. Tapi orang kampung alam bisa tengah biasa. Tengok yang berdarah tu, tengok. Mana yang real pacat? Real ni. pacat ada tak? Real pacat. Ni. Yang tak kutik lagi pacat. Okey. Aktiviti kat dalam ni kita menebang buluh. Okey, kita akan jadikan pancing buat duduk untuk diletakkan di depan kita punya banner sama hari raya tu lah. Kan siapa-siapa kalau yang nak ambil gambar, nak buat kenangan kan, kita akan letak dia. Lepas tu kita satu lagi kita akan panjat raya lah. Berita-berita tu kita akan susun sepanjang jalan. Okey, untuk memeriahkan lagi lah suasana tu. Thumbs up sikit. Ambil ke bawah. Potong apa berat dapat? Ni. Dapat 2 je. Dapat 3 ke apa? Dapat berat pakai. 3 potong mana tu? Ini potong ambil sini ya. Potong terus sini. Balik. Nak buat panjang kan nak buat lemang dami. Dia buat lemang dami ni panjat Ifang dah buka juga. Budak mati Tapi ni dia cakap yang lampu tu. Tak, panjat aku ada. Yang tu tinggal nak isi je. Yang ni kita buat lemang dami. Lemang dami ni. Ambil je. Kalau nak ikut boleh lah. Ini kan amat saya kecil lah, jangan besar. Hanya panjang satu. Balik. Udah ni. Yang ni kaki lah. Laju dia keluar. Dia bawa lari. Ada lebih satu tadi. Dia satu. Dia kecil. Baju ni, baju Macam pattern lah ni. Okey dah, nyanyi sikit. Hoi, hoi ya hoi. Hoi, hoi ya hoi. Hoi, hoi ya hoi. Itu lain, tu lain. Tu lain. Yang kulu kili tu lain. Boleh? Jom. Jangan bang, pancit tadi bang. Tak apa, kita buat konten. Okey. Okey dah bang. Jom bang. Tak payah. Jom bang, jom. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nino. Ayo, bawa muatan berat tu. Pada gimana pada? Barang dapur. Pada dapur. Yelah kan. Yelah kampung jauh kedai kan? Kampung jauh. Ya betul. Kendak bini, rumah. Hilang. Rupanya orang ni yang pakai. Kan? Rupanya hilang kan? Ada orang pakai. Macam ni pada kan? Motor ni. Yelah. Okey, saya syak dalam ni ada duit. Saya ingat lepas ni saya balik, saya kena ambil satu lah. Dia bukan ada duit. Dia dah bagi orang. Dah ada apa? Siapa datang kena letak duit. Kena letak duit dalam tu. Ya. Cantik. Ini macam hiasan orang dulu lah kan? Hiasan dulu. Kalau orang dulu kan ada letak kad raya. Kan? Tapi kad raya dah tak wujud dah. Kita gantung sampul raya. Sampul ni orang yang datang memang kena letak Kena duit. letak duit. Walaupun seposen. Ya, Tengok, tiba-tiba kat atas ni ada payung. Cantik. Betul. Kampung. Okey ke orang kampung setakat ni? Okey, setakat ni okey.
Setakat ni orang kampung okey Alright. Jadi ada rasa macam vibe kampung tak bang? Ada. Ada kan? Dah lama tak apa merasai macam ni vibe kan. Ya, biasanya tunggu hari raya je kan. betul. Tapi ni dalam kemik Kita ada buat ni kan? kita rasa suasana tu. Tu seronok tu. Ya. Okey kan bang? Jom kita tengok orang buat kursi bang. Okey, jom bang. Dia orang nak buat kursi. Nanti dia orang akan letak dekat backdrop sana. Backdrop yang untuk yang Selamat Raya kat sini. Siapa yang nak ambil gambar nanti boleh. Okey. Oksigen tak ada, orang batang tadi. Buat kuat-kuat tau. Okey Abang Hafiz, apa rasa perasaan setakat ni di kampung dusun Apak Kau ni? Setakat ni masih okey lagi kan, masih tenaga, masih ceria, masih gembira. Ada rasa suasana kampung tak kat sini? Masih suasana kampung. Rasa kan? Kampung saya pun kat sini je. Dekat je. Dekat je. Memang sangat rasa suasana kampung lah. Rumahnya, rumah batik ni memang suasana kampung. Mari. Dah meledak dah. Katanya ni ayam pencen yang pergi sekolah. Ya ke Papa J? Ayam pencen. Ayam pencen dah 2 kali pencen dah ni. 2 kali pencen. Ayam pencen 60. Habis semua jual. Ai Sina, ai kasih, ai apa lagi? Kalau buat pagi, kalau buat tak pagi, duduk. Walaupun nampak simple tapi kita rasa kekeluargaan bersama-sama lah teruang pada hari ini untuk suasana kampung tu. Mengimbau kenangan masa zaman kampung-kampung dulu. So inilah tradisi kita masa nyambut menantu, kudu kahwin semua zaman-zaman dulu. Inilah kita dalam Kemit Payung Camp PCRC 2026 ni kita mengimbau kembali. Memang terbaik. Hidup payung. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke perkampungan PCRC 2026. Jadi memang kita alhamdulillah kita dapatlah suasana perkampungan tu. Tengok orang-orang semua berbagai pakaian macam orang kampung. Kat sini kita ada beberapa perkampungan. Contohnya kat sebelah sana orang tengah sibuk-sibuk merewang, mengayang ketupat. Okey, kat belakang sana ayah-ayah, apok-apok semua tengah merendang, buat rendang ayam pencen. Kat belakang tu tengah duk buat kulit kuning. Kat sebelah sana tu tengah duk buat tengah melemang. Bukan melemang, membuluh. Membuluh. Ingatkan nak melemang, rupanya macam nak buat merusi. Buat kerusi, buat panjut. Katanya ada lemang juga sikit. Ada lemang sikit? Kita tengok macam mana. Yang mana panjang, ruas panjang-panjang tu bolehlah kan nak buat lemang kan. Jom nanti kita tengok sama-sama macam mana perkampungan yang ada kat sini. Jom kita merewang. Zah. Kita tengok orang buat ketupat. Ada orang buat buluh. Patrick, kerusi daripada buluh. Dulu gigit Dulu ikat pakai tali. Tadi Pakai ni, pakai tali ranting. Rotan. Pakai ranting-ranting yang mana yang kuat-kuat tu. Kasih ikat. Pakai ikat. Satu point ikat lah kami. Ajarlah kat. Nanti kena kahwin lah. Orang asli Muslim sana. Aku ada buat macam ni. Sembilu. Selumba. Okey lagi. Sampai lari jap, dia tutup. Anyam ketupat. Kita tengok orang anyam ketupat. Alright. Jom. Nanti saya try tapi Okey. tak boleh lah. Boleh. Pegang-pegang je. Pegang-pegang. Ya. Cikgu garang. Aduh. Anyam ketupat ni kena kesabaran sikit.
Dah berapa pucuk dah ni ketupat ni? Satu. Bertanding kejap. Lawan dengan ni. Ini dua-dua dia power buat ketupat ni. Mata tak boleh. Bukan berlawan dengan ni. Cepat dah sini ni. Nanti dia jadi kucing. Siapa siap dulu? Okey lah. Pisau. Okey, sekarang Kak Shima nak tunjuk cara macam mana Anyam ketupat. apa? Ketupat. Okey. Sebab zaman sekarang pakai plastik kan? Ya, betul. Sebenarnya plastik tak sihat. Oh. Ini adalah cara yang lebih organik dan lebih sihat lah. Oh. Dan lebih klasik. Okey. Jadi kita akan anyam ketupat guna daun kelapa yang muda Okey. Sebenarnya daun kelapa yang hijau pun masih boleh. Tapi seeloknya kita gunakan yang muda. Okey. 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 So Kak Shima sudah nak start kan? Okey. So Kak Shima nak tunjuk cara menganyam ketupat. Okey. So yang ni cikgu dan murid-murid semua sekali sini ya. Okey, sedang study ya. Okey. Tak jadi minta maaf ya. Tak jadi minta maaf. Dah lama tak punya ketupat. So abang pun tak buat? Boleh. Okey. Cikgu juga. Ini guru besar. Okey. Okey. Dia macam ni bersilang Silang satu atas satu bawah. Ya, satu silang. Okey. Dah boleh start ke? Boleh. Start. So Kak Shima agak berapa lama boleh siap satu? Satu ni dalam kalau nak anyam dia yang simple-simple ni dalam 1 minit lah. 1 minit. Okey. Tapi kalau kita nak bagi dia kemas dalam 1 minit lagi. Okey. Wah, tu lebih colo. Kan tengok dah lama tak buat. Wah, abang cepatlah bang. Memang cepat. Dia semalam pukul 12 dia bas satu orang sini yo. Guru besar. Oh, guru besar. Ini otai ni orang. Oh. Dah lama tak buat dah 2 tahun tak buat ketupat kan. Jadi dalam dia punya asas basic dia macam ni lah. Lepas tu nak ketatkan dia ambil lagi dalam 1 ke 2 minit lah. Okey. Ya. Tapi dah bau rendang, sedapnya. Sudahnya bau rendang. Sedapnya. Kari ayam ah. Okey, basically dia akan jadi macam ni lah. Okey. Nanti kita akan kemaskan dia, cantikkan dia. Tapi itu Ini ketupat bawang. beras bila masuk? Belakang, nanti kita tunjuk. Oh, okey. Masuk dari mana? Harus satu nanti tempat saya lah. tunjuk. Okey. Okey, nanti bila dah siap jadi otak, kita akan buka macam ni. Oh, beras. Masukkan beras. Tapi kita kena ketat dah, jangan bagi dia jauh. yes. Kak Shima pun dah siap ah? Ya, hampir siap. Hampir siap ah? Sebenarnya itulah, dia kejap je sebenarnya. Kalau Tapi dah nak kena practice back perfect. betul. Practice betul. Siap. Thank you. Ini pun siap. Senang. Kalau kata dah buat hari-hari tu. Ya, betul. Macam kata nak masukkan beras tu nanti, kita selak aje. Kita selak mana? Selak ni bawah. Kita selak kat bawah. Okey. Itu lupa untuk masukkan beras kan? Selak kat bawah. Ya, Dia akan gantung dia. Tak jadi macam ni lah, bergantung je pernah. King, nak cuba buat satu. Pegang. Ayam dekat sini ada 3 ekor. Betul. Dah tahu kat mana 3 ekor dekat mana? Mana? Satu dekat sini. Satu sini. Okey, satu sini. Ya, satu sini. Satu lagi atas tu. Atas tu. Okey, satu lagi. Berapa ekor kucing? 2. Kat mana? Satu sini. Satu sini. Kak Shima kat mana? Kak Shima kat mana? Saya kat sini. Shima suruh Patrick kira berapa ekor ayam. Berapa ekor ayam? Ambil gambar. Oh, ambil gambar. Oh, nak ambil gambar ke? Patrick. Okey. Apa perasaan you bila dalam camp meet ala-ala kampung ni? Saya rasa Ini kita guna ayam pencet tu. sangat ada persamaan, semua united. Saya sangat gembira dapat semua orang bekerja sama buat kerja Macam tu sangat happy. Ya, bergotong royong Gotong royong. Amalan tradisi orang kampung Betul. tapi kita hidupkan dekat dalam campsite. Okey, terima kasih Patrick join kita tau. Thank you. Okey, jom kita gotong royong. Jom. Haikal ada tak? Okey.
Mr. Kang, you kena kacau ambil video. Kacau? Ya, jom. Kacau. Bagi Mr. Kang. Baik. Keluar tadi. Nanti kena sunat. Okey. Kain terbakar. Kain tu. Oh. Keluar jaga. Nanti ini pakai. Very cute dah. Okey, alright. Wah, kalau ini sedap Mr. Kang punya pasal. Dia punya peluh sudah masuk. Okey, semua orang kejap ya. Kita nak interview sikit Mr. Kang ni. Macam mana kontrol tu api ya macam ni? Oh, tak boleh kontrol. Ada susah. Jangan dua mah. Kang, tiup. Aktif lah. Ini mau kuat ni. Ada dua. Ada claymore juga. Aku nak claymore ni. Betul. No pantas tak. Okey, jadi Mr. Kang kita nak tanya sikit ni. Okey, nak tanya sikit sambil-sambil gaul ni lah ya. Okey, jadi ini you punya pengalaman yang pertama kali ke join camp ala-ala kampung ni? Tak. Sebelum ni ada lagi? Ada. Payung kemit. Tapi tak ada macam ni kacau-kacau mata suatu. Tak ada. Belah sini. Ya, dekat sini. Orang Jadi baru memang macam ni ah. betul. Jadi Asal jadi dia. Diorang mesti nak handlekan you tadi Mr. Kang. Sebab diorang bagi. ya betul. Jadi Mr. Kang kata ini tulis kiri tapi badminton kanan. first time ni yang nak kacau-kacau macam ni. Dengan asapnya lagi apa semua. Jadi Mr. Kang. Jadi you rasa macam mana petang ni suasana dia? Meriah ke tak? Very good. Very good. Okey. Panas. Saya panas ah. Jangan bawa ya dalam kain jaga. Nanti semua lama habis ini ya. Itu peluh yang sudah turun. Separuh ini ya. Separuh. Agak. Dia akan kembang Bagi Ken cubalah, saya tak cuba. Ya. Tangan saya berpeluh-peluh. Tak apalah, nanti extra masin. So, tak bagus macam ni lah. Bagus kan? Tapi dia Tapi nak buat masak apa ni kak? Masak lemak cili api. Masak lemak cili api. Okey, masak gulai kuning lah. Okey. Fresh daripada ladang. Apa kau? Okey. Okey, dia tak jatuh. Beras tu besar. Lubang tu kecil-kecil je tak apa. Untuk lalu air je. Tapi dia pun ada keluar sikit-sikit. Sikit-sikit ada. Ini memang saya sudah tengok cara-cara hidup orang kampung memang special. Special lah kan. Memang boleh experience sekali ya. Betul. Kita balik kampung Ya. Rumah kerja apa? Mr. Kang, ini akak Kak Su. Nak apa? Nak bully Mr. Kang tumbuk lada. Belacan lah. Belacan boleh. Buat sambal belacan. Tapi Mr. Kang kena bersimpuh. Ya, ajar saya. Sini besar tak boleh lah. Boleh. Macam ni. Comel. Gitu saja. Kepala tak perlu. Okey. Mr. Kang nak try buat sambal tumbuk. Tumbuk. Ya, menggunakan lesung batu. Okey. Pegang. Ya. Nampak? Momo tahu. Memang bukan orang kampung. Okey. Hati-hati jangan kena mata, Mr. Kang. Pedih nanti. Sudah. Okey, sudah. Okey, Mr. Kang. Makan ni saja. Dah cukup. Nanti saya habiskan. Ya. Tak boleh, saya mau habiskan. Ayo. Ini sama tu mandi. Nanti Kena buat kerja punya. Aduh, janganlah. Ini bukan buat pura-pura punya. Pastor. pastor Nanti dia nak tunjuk bagi Andrew tengok. Andrew, ada kerja Andrew. Buat sambal. Andrew. Bukan main tau. Buat cili sambal, mau buat lah. Jangan makan saja. Jangan makan saja buat makanan Rugi lah tak ada Andrew tak dapat rasa. Sambal belacan Mr. Kang. Betul. Mr. Kang. Mr. Kang memang sporting Semua dia layan orang. Sporting habis lah Mr. Kang jadi orang kampung lagi ni. Itu stesen terakhir kita. Okey. Jangan kena muka. Basuh dulu. Ni. Jangan nanti pedas. Basuh dengan sabun. Nanti pedih. Pedas. Kan?
Ya, memang pedas. Dia punya biji cili tu. You basuh sekali dengan lengan ni, lengan-lengan sekali. Dengan sabun. Kepada semua volunteer, semua peserta. Orang kampung. Thank you bang. Okey. Orang kampung. Dia memang kena pakai force kuat sikit lah. Yes. Yang best kat sini apa tau? Nampak? Semua berkain plekat tu. Kain plekat tu. Kain batik. Kain batik. Seluar batik. Cantik kan? Cik Jai, tangan okey? Okey. Puluh. Sebelah atas. Jadi 7 orang lah bagi tahu. Yang badan besar macam tadi tak boleh duduk. Tadi belum skru lagi. Belum kan? Ini dah skru dah siap dah. Boleh lah ni. Kita boleh duduk Boleh. Ini pengotak ni orang ni. Lama training. Nampak sikit. Orang selalu gunting. Ini dah tak boleh panggil Ken lah. Mr. panggil Mr. Karim. Mr. Karim. Karim, Mr. Karim. Nama Malay. Tengok tu. Ini dapat kemas. Dapat kemas sikit. Baik tuan. Ini bagi kain bodoh saya tuan. Ada lupa. Kebun. Okey bang, kita interview sikit. Okey. Abang rasa projek kali ni macam mana? Okey. Projek berjaya. Berjaya Projek berjaya. Cantik Cantik. Kerjasama antara Kerjasama, semua pakat kerjasama, bantu, saling tolong menolong. Alhamdulillah. Bertumpah darah Bertumpah kaki darah. semua kan. Ya. Tanpa blueprint. Tanpa blueprint. Ya, terus buat je Jadi. Okey, alright. Nah, kalau dapat battle lagi kan. Kat sini lagi kita buat meja lah. Buat meja pula. Maksudnya kalau menang battle lah. Kalau menang battle lah kan. Kalau tak menang. Aku rasa tu tak payah battle lah tu. Boleh seorang lagi. Siapa? Momo. Boleh? Ada peraut. Kau nak ni. Lama kurang macam Cepat. Dah bunyi kelak ni. Berani nak gerak. Kena sapu minyak sikit. Ada itu baby lotion ada. Indahnya pagi Syawal dengan takbir bergema, sahut-sahutan tanda kemenangan, tanda cinta hanya padanya. Anak-anak riang ketawa, tanda hati bahagia, berbaju baru warna-warni, seriang hati, semurni jiwa. Indahnya hari raya Aidilfitri, laungkan
Oi, oh ya, oi. Oi, oh ya, oi. Elok, ke kanan sikit. Ke kanan sikit. Okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tepuk. Depa tak percaya. Okey, 1, 2, 3. Indahnya pagi Syawal dengan takbir bergema, sahut-sahutan tanda kemenangan, tanda cinta hanya padanya. Anak-anak riang ketawa, tanda hati bahagia, berbaju baru warna-warni, seriang hati, semurni jiwa. Oh, indahnya hari raya Aidilfitri. Laungkan takbir rindu, raikan jiwa yang merdeka, tanda cinta pada Maha Satu. Ini hari kemenangan kita. Nyatakan rasa bahagia, sampaikan salam tangan di hulur, sambutlah hari raya dengan senyum, dengan syukur. Alhamdulillah. Jika ada yang terguris, maafkanlah, ampunilah. Buang semua sengketa, kita lupakan cerita lama. Anak-anak riang ketawa, tanda hati bahagia, berbaju baru warna-warni, seriang hati, semurni jiwa. Laungkan takbir rindu, raikan jiwa yang merdeka, tanda cinta pada Maha Satu. Ini hari kemenangan kita. Nyatakan rasa bahagia, sampaikan salam tangan di hulur, sambutlah hari raya dengan senyum, dengan syukur. Alhamdulillah. Laungkan takbir rindu, raikan jiwa yang merdeka, tanda cinta pada Maha Satu. Ini hari kemenangan kita. Nyatakan rasa bahagia, sampaikan salam tangan di hulur, sambutlah hari raya dengan senyum, dengan syukur. Alhamdulillah. Jika umur masih panjang, kita sambung jalinan ini. Berdoa pada Yang Esa, ada rezeki kita berjumpa lagi.
Di Aidilfitri hari raya yang dinanti.